setiap brand tu berbeza. Ada runners tu dia sesuai dengan brand ni, ada runners ni dia sesuai dengan brand tu. Ada sis ni tanya, ada cadangan tak tentang pemilihan energy gel waktu berlari? Kiranya dia ni first time tau nak try energy gel, tapi tak tahu energy gel mana yang sesuai. Lepas tu dia punya next event berlari HM, half marathon. Bukan full marathon, tapi half marathon, jaraknya adalah 21 km. Okey, bagi korang yang first time nak try energy gel ni, korang kena try dulu tau berlari pakai energy gel waktu buat long run. Jangan try last minute barulah nak try pakai energy gel ni, sebab setiap brand energy gel ni berbeza dia punya content ingredient dia, dan setiap individu ni dia punya perut pun berbeza juga. Ada yang boleh terima energy gel, ada juga yang tak boleh terima. Setiap brand tu dia punya content dari segi carbs, ingredient dia berbeza jugalah. Kebiasaan average content dari segi carbs tu adalah dari range 20 ke 30 gram per serving. Lepas tu dari segi electrolyte pun kita ambil kira jugalah dia punya sodium berapa. Lepas tu dia punya dari segi caffeine ada ke tak. Setiap brand tu berbeza. Ada runners tu dia sesuai dengan brand ni, ada runners ni dia sesuai dengan brand tu. Setiap brand tu berbeza. Kalau korang jenis yang berpeluh banyak, korang kena cari brand yang mempunyai electrolyte yang tinggi sikit dari segi sodium. Korang baca dia punya belakang ingredient tu kan. Kalau tinggi baguslah, sesuai lah korang yang jenis berpeluh banyak. Dan lagi cuaca kat Malaysia ni agak panas dengan humidity tinggi dan sebagainya. Lepas tu dari segi intake carbs, untuk 1 jam setiap runners ni memerlukan lebih kurang dalam 30 gram hingga ke 60 gram untuk menggantikan carbs yang hilang dalam badan ketika berlari. Berapa timing korang kena ambil setiap 1 jam tu, korang kena try eksperimen waktu buat long run. Ada juga memerlukan lebih kurang sejam sekali pun dah cukup. Ada yang katakan setiap sejam memerlukan 2 energy gel. Jadi korang kena eksperimen. Yang ketiga adalah tentang pemilihan caffeine. Ada energy gel yang provide caffeine. Korang pun ada option untuk pilih. Apabila korang pilih yang ada caffeine ni, ia lebih boost energy korang waktu berlari lah. Korang akan lebih dapat push harder waktu korang berlari. Dan lagi korang nak push waktu nak dapatkan PB dan sebagainya. Tapi korang kena hati-hati, tak semua runners sesuai dengan caffeine ni. Ada orang yang tak sesuai. Kalau dia ambil caffeine je, dia akan menyebabkan heart rate dia tinggi, dan ada juga menyebabkan dia sakit perut. Jadi korang kena try. Sebut tentang brand ni terlampau banyak dekat Malaysia. Waktu saya ambil gel dulu, brand terkenal waktu tu adalah salah satunya brand Hammer, High Five, SIS kita panggil, SIS, brand Mountain Gel. Lepas tu ada brand GU juga. Kalau korang pergi expo dekat event tu kan, kebiasaan memang brand-brand ni ada jual lah. Korang kena pilih mana yang korang nak. Secara keseluruhan, kalau korang yang baru nak try energy gel ni, sarankan korang kena eksperimen dulu sesuai ataupun tak. Takut nanti korang sakit perut, menyesal korang nanti kan. So itu sajalah perkongsian untuk kali ni. Korang ada pengalaman buruk tak berlari pakai energy gel ni? Lepas tu korang rasa kan energy gel mana yang paling okey dengan korang? Korang boleh tinggalkan ruangan komen. Bye bye, jumpa lagi next video.